Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu. Fardu wudu ialah yang wajib dikerjakan waktu wudu, dan yaitu 6. 1. Berniat waktu permulaan membasuh muka, dan niat itu dalam hatinya, dalam hati, dan bacaannya nawaitu fardal wudu'i. Sahaja aku mengerjakan fardu wudu, atau nawaitu raf'al hadasi asghar. Sahaja aku menghilangkan hadas kecil, atau nawaitul wudu'a. Sahaja aku mengerjakan wudu. Yang kedua, membasuh muka sekali. Yang ketiga, membasuh 2 tangan sekali. Yang keempat, mengusap kepala sekali. Yang kelima, membasuh 2 kaki sekali. Yang keenam, tertib beratur mulai dari muka hingga kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu. Pasalnya kebuka tentang fardu wudu. Fardu wudu ialah yang wajib tak kerjakan wate wudu, dan nambah yang kufun tanit wate permulaan tarah muka nganit dalam hati, dan bacaan ji nawaitu fardal wudu'i. Sahaja long pebut fardu wudu, atau nawaitu raf'al hadasi asrari. Sahaja long pegadah hadas ubud, atau nawaitul wudu'a. Sahaja long pebut wudu. Dan yang kedua, tarah muka 3. Dan yang kelih tarah 2 jaro 3. Dan yang keput tasampo ulai 3. Dan yang kelima tarah 2 aki 3. Dan yang keenam, tertib beratur mulai dari muka sampai aki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.